Tas paruh posisi sinan. Now lihat. Hop. Tunggu. Pelangi lihat. Ini siap kau. Serah. Tunggu. Ya. Tangkuk. Tangkuk. Tas pro 1. Tak berkuat. Tuh. Tas pro 1. Tangkuk. Mana pihaknya? Tangkuk ya. Tangkuk. Hop. Rendah saja lagi berkudu. Buka berkudu deh. Tetangga bunyi tangkuk itu lah. Lihat. Hop. Tas paruh 2. Hop. Tangkuk. Ke bawah. Tepang sumbu. Sisiak. Cuba sisiak. Ya, posisi tak sini dok. Sisiak. Hop. Sisiak. Tengok. Tangkuk. Tangkuk tangannya. Tu kan. Masuk. Serang. Hop. Tangannya salah nangkuk. Kan kita orang yang ada jadi kok. Ini kita balik tangan. Mana nangkuk tadi? Tengah nama DT. DT tengah nama. Kiri. Kan ikut DT. Ikut terkecil di bawah. Masuk ni. Siku lah. Tahu badan tu. Melangkah engkau. Langkah engkau. Masuk siku. Siku. Siku tu. Di sisi apa nak? Baru suak itu. Hop. Tidak ikut lah. Ikut lah. Aku bayar rusuk muda kau. Siap ke rusuk muda kau weh. Tak kena ada orang. Lihat. Pinjam kuek-kuek. Hop. Aduh lepas. Itu pula. Tangan aku ada gunung. Sisi. Kau megang. Itu. Kau baik kau. Itu kan. Baru biko mana tangan tangan. Nah sisi aku tangan kecil biko rel. Tuh. Aku capek. Tapi Aku tahu orang mana dulu. balik lo. Bisa tu. Bisa membaliknya. Tidak dosa balik. Aku. Selalu balik. Ragunya. Ya kan? Hop. Itu sih dulu. Kita lihat. Hop. Mantap. Siku itu teplak. Ya. Kita lihat. Hop. Gantian. Lu lai. Aja lai tupang sumbu lai. Kau gantian. Tupang sumbu. Nak baru sini. Lupa. Hop. Jadi geraknya tak tadi. Buat tulak apa yo? Nyo bagi sumbu, papiak lo ke bawah. Orang itu Dorong sikunya kan, dia kan menyisiak kan? Awak ni kan di sisi di tupang itu. Tulak tupang itu. Nyo bagi sumbu, papiak ke bawah. Suri lo aja lai. Ya. Hop. Tulak
Dia mundur. Jadi dia kena bawa tu awak. Dia mundur luat. Tanya. Hop. Jadi kau. Mana piak itu kalau sumbu itu kan dari bawah masuknya kan? Ke bawah tu piaknya. Kalau sikunya tadi dorong kan. Jadi capek tu sebenarnya. Dia kan. Sat. Jadi sudah tulak merdeka. Lihat boleh. Tulak. Ini semua. Hop. Sumbunya mana deh? Kau sumbu bah. Lihat. Hop. Hop. Nah. Hop. Ansuang. Ini kan otomatis tuh. Yang maju ke 10 masuk kan? Masuk dorong. Yang maju tinggi gua, apa gua. Sumbu kan boleh kok. Ya kan? Ya. Surik kok, sebenarnya piak gua. Surik kok. Hop. Nah. Jadi lain. Siap. Dulu. Kamu dok tu. Sudah. Dulu nanti lupa banyak. Ikut pun nak boleh ikut. Apa? Kalau sampai cuka, jauh dari pancung aja kau orang mari kau mas. Pancung orang mari kau kamar masuk balah kau. Kamu dah balah atau kemari betul. Jadi kalau ada laki awak dah boleh tengah jarang. Apa? Kau perlu mau dia gol ya? Dah boleh dah. Nah, tadi. Hop. Gantian. Gantian, Andre menyerang, Rafa menanti. Dari mana tadi tu? Gerakannya tadi. Dari sisi ya? Hah? Patah separuh. Patah separuh 1, 2, sisi depan sumbu ya. Tuh, ulangi. Gantian. Siap. Tunggu dulu. Kudu-kudu ke mana dok? Dia kemari. Buka kudu-kudu selai. Di kalau kudu awak perhatikan kudu-kudu apa? Kalau kudu-kudu awak dua pas subuh tadi tahu siapa? Aku. Aku ya. Kudu-kudu aku sejak dan mudah-mudahan itu. Atau mudah itu. Ya. Ya. Ini jalan gerakannya. Ayo. Siap. Kudu-kudu saja. Cukup. Lihat kalau bawa tak dulu. Yang mudah kalau bawa. Gunung yang mereka. Supaya ada tenaga. Mayun ke sinan tu ada tenaga. Tapi kalau ala ke sinan tak ada tenaga alai. Memanfaatkan putaran badan tadi tu. Okey. Ke belakang. Hop. Kaki ke mana? Tas paruh. Tas paruh. Hop. Lagi. Hop. Tu. Lagi. Tas paruh 2. Hop. Kok ke bawah. Tangan kau rapek ke mari. Tinggi je kau. Kaki je kau. Ya. Guna mengapi itu ada tu kau pisau orang untuk kunci dia kuat sekali. Pisau lu ambil pisau ni tu. Pisau tangan kau lapihan. Untuk ambil pisau ni. Kau yang untuk kunci di situ. Kau menahan. Rapek ke mari. Ni. Hop.
kunci jepok. Lutut tu rapian. Tu. Jadi kalau orang tu buat pisau, kunci kau. Rapian. Bisa awak lempeng. Bisa awak ambil pisau ni cilat beri. Bisa awak ambil pisau ni. Biar pisau kena tangan. Kau kunci kan? Kunci kan? Rapian beri. Tu bunuh dia tu. Tahu tak? Kunci. Kapi. Cuma lapian pisau di tangannya. Tengok pisau ya. Coba contoh Pak Jes pisau ni. Contohnya ada kayu guna. Luruin tu tunjuk. Ganti pisau, luruin tunjuk. Luruin tunjuk ganti pisau. Kau pisau ya. Ya. Baca tu bisa ambil pisau kau lihat kau. Cuba. Antak lurus ya. Antak parui. Hop. Kunci. Ambil pisau ni. Ambil. Nak cempak lu ambil. Nak lihat. Kalau patah tu berarti terpecik mata pisau. Ya. Jangan patah. Jangan mata pisau ada pecikan. Hop. Baca cara membiaknya. Tunggu dulu. Cik. Cara membiaknya kau. Buka dari situ. Wah. Kelinkiang kau. Taruh. Dorong jom ke tangan ni. Biak gagang pisau tu. Taruh pindah gagang pisau ni. Ni kelinkiang kau pintuan ni bah. Dorong kelinkiang tu ada lapis ni. Biak pisau cukup. Ikut. Kau mendorong, kau membiak pisau. Ya. Nah, lihat. Hop. Kelinkiangnya dulu. Dorong kelinkiang, ambil pisau jemput tangan. Dapat. Kalau dapat lah bisa menikah belian. Gantian leh. Cukup leh. Sudah siap lah ya. Siap kan pisau tu. Ya, cik lah pisau tu. Siap leh. Ya. Ni, siap. Hop. Dorong deh. Yang masuk siku tu dorong. Dorong sikunya dengan tangan kita tu. Hop. Sambil mundur. Deh. Gunanya kok terlambat awak mana piak. Awak nak berjarak. Kena di sisi tadi. Naik. Hop. Lihat. Lain sisiat. Hop. Sisiatnya nampak kan? Kurang tu biasalah gerakan awak nak jalan nampak kan? Gerak awak. Yang mundur biasalah jalan gerak awak nampak musuh. Dan hilang lo gerakan awak gara-gara orang mundur. Hop. Ketian ya. Celik sikit. Hop. Kan kau. Kalau ni maju cuak je cuak. Sudah awak mengkota. Apa? Jadi gerakan tu. Jadi gerak langkah hari duit sedua. Mesti beko awak bisa main duit langkah awak gerakan awak. Meskipun naik tujuan tapi harus ada dalam khayalan awak imajinasi awak.
Kenapa silik tu? Melangkah, cuak terlangkah. Hop. Terus. Cuak. Senyum mundur. Dah lihat. Cuak mundur. Mundur. Tapi ya. Ya. Baca kau. Ikut ya. Baca kau. Kau. Cuak. Ini kau kan. Cuak dulu lihat. Lihat. Apa ni contoh sambung-sambung ni ya. Contohnya. Jadi belum ya. Contoh sambung. Ya. Hop. Cuak hop. Aneh. Ya kecil lah. Maju. Yuk. Aneh. Kau. Ya kan? Cuak lah. Hop. Tu. Lagi sifat cik. Sudah menepiak tu. Hop. Lah. Jadi sambung. Batas perogo ni. Batas perogo lah tadi ya. Tupang sumbu ni. Mesti siap kan? Tupang sumbu ni. Hop. Tupang sumbunya nampak kan? Pak tupangnya. Tangkok tu je lepih. Kalau lepih tangkok. Tak lepih awak lagi sepun. Jangan lepih. Tangkok. Hop. Tangkok. Jangan lepih kau. Kau tetap kecil kau. Baru bisa masuk tangkis tu. Tu kan? Kau melepih. Kau dorong ketih. Kau magi ah. Kau nak pisau. Kau nak dorong ketih. Kamu kuat apa ya? Dorong ketih. Kau masuk. Dorong pisau ya. Hop. Dalam beg. Hop. Tangkok. Ada lampu. Ya kan? Kau kecil kau. Nak lepih kau. Kalau kamu lepih kau akan dilapih aja. Dorong kau ketih kau. Dorong kuat kau. Kuat. Dorong tu tak. Terus. Hop. Nampaan awak kamu lapihan tangan. Kau harus mendorong ketih dengan mudah. Kalau lapihan langsung, cuba aja kamu kuat lagi. Nampak tu, kuat tu ketih. Hop. Sambui. Hop, tunggu. Kau nak perlu perhatian. Kamu dia kau. Lihat. Tangkok tu je jalan. Kecil sikau. Kau tak bisa ngelepih kau. Kecil sekali kau. Ya kan? Kan kau. Ya. Kau pisau di daki kepala apa? Kalau kamu lepih kau mesti didorong ke kau. Dikuatkan. Kuat ke kau. Ya. Kuat ke sebiar terbuka apanya. Kusuak itu baru dia. Nah, lihat. Kuat. Hop. Tak masalah. Kaki wak. Kalau tu pasuk, tak kasi naik. Jangan atas paruh tu. Bari dia. Okey. Hop. Ya. Nampak kuat ni kata. Nampak kuat tu dulu. Cik ya, si kau tahan si kau. Nampak jalan tu baru masuk. Cik. Hop. Kuatnya ketih nampak ya. Nampak kat tadi kan? Kuat. Menahan kau. Jangan lepih. Jangan model kau kan naik mak pisau. Kalau sorang lu ketih kan naik. Tak biar di pisau ni singgah kan apa? Menguaknya. Menguak kan? Ada betul kan? Kan kau. Menguaknya singgah kan juga. Jangan talon sorang lu kau pisau kau.
Ha. Tunggu. Ha. Dah, kepala luar dia pasal gantung isi. Ah, tu lagi. Hop. Ha. Alai. Kuang lai. Kuang ala gantian tadi alut. Kuang karo kau mata ala gantian tadi. Lah. Tak lai. Tweet lai. Dah. Tweet pelanggan tiga.